Kementerian Kesihatan pun dah menjelaskan bahawa penagihan adalah satu penyakit. Orang sakit kita kena bantu. Daripada sakit ni lah akan merebak menjadi jenayah. Kita tak nak sampai jenayah. Kita tak nak sebab keperluan, kebergantungan dia kepada dadah. Apabila dah sampai kepada peringkat kebergantungan, disitulah jadinya penagihan. Nak kena hisap, nak macam mana pun perlu kepada barang tu. Duit tak ada, apa nak buat? Mulakan daripada dalam rumah. Curi apa yang ada dalam rumah. Kemudian yang dalam rumah dah tak ada, mula pula rumah jiran. Akhirnya satu kampung. Sebab tu dikatakan, bila ada satu orang penagih dalam satu rumah, sial satu rumah. Nanti merebak satu kampung, merebak pula satu daerah, sampai akhirnya kepada satu negeri. Tapi kita akan meletakkan tanggungjawab tu pada, kita letakkan tanggungjawab tu pada anak kita isap dadah yang salah. Yang salah anak orang, sebab hasut anak kita, ajar anak kita. Kemudian kita akan salahkan siapa? Kita akan salahkan ADK, sebab tak buat penguasaan, tak buat rondaan. Kita akan salahkan siapa? Polis, sebab tak tangkap tokan. Kita tak pernah salah. Kita sebagai ibu bapa, kita sebagai ahli keluarga tak pernah salah. Anak kita yang isap dadah tu pun tak pernah salah. Kita akan salahkan anak orang, anak jiran. Ni anak si Anu ni lah yang ajar anak. Anak kita tak pernah salah. Kita tak pernah salah.